Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan warga SMK Bandar Seri Alam yang dikasihi dan dihormati. Saya Salilah binti Muhammad Saim, mantan GPK Betang SMK Bandar Seri Alam, telah berpindah pada masa ini ke SMK Taman Renting sebagai GPK HEM. Di sana berkuat puasa 15 Disember 2025. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada rakan-rakan semua atas segala kerjasama, perhatian dan kasih sayang yang telah kita bina sebelum ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak permohonan ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap daripada pihak saya, pelanjur kata, pelanjur tingkah laku. Saya minta maaf, halalkan makan minum saya. Kalau ada yang terhutang boleh datang tuntut kepada saya. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan semua atas usaha, kejayaan dan juga segala komitmen yang telah diberikan sepanjang kerjasama dengan saya. Jasa kalian semua akan saya kenang sampai bila-bila. Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua. Semoga rakan-rakan semua sentiasa sihat, gembira dan dipermudahkan segala urusan sepanjang hidup. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Salilah binti Muhammad Saim selaku GPK Betang ingin sign off di SMK Bandar Seri Alam.